Guys, tengok ni. Kita orang jumpa homestay yang dekat dengan padi. Ada private pool tapi tak besar sangat. Yelah, selalunya homestay yang ada private pool ni, homestay yang besar-besar. 5 bilik, 6 bilik. Kita nak yang kecil-kecil je sebab keluarga kita pun kecil kan. Kalau homestay yang besar-besar tu, dah tak pasal-pasal nak kena ajak saudara mara ramai-ramai. Memanglah best. Masalahnya, susah nak jadi. Bayar mahal lah, sibuk lah. So, tak payah nak bayar mahal-mahal tapi dah boleh dapat private pool. Homestay ni harga dia RM280 kalau hari biasa. Kalau weekend RM300 je. Konsep dekat sini macam studio. Dia tak ada bilik. Masuk-masuk terus ada katil. Lepas tu ada tilam untuk 2 orang. Kiranya ni sesuai untuk parents dengan 2 anak. Jalan lagi ke dalam, ada rak yang letak tuala, sejadah. Lepas tu ada pantry. Kelengkapan untuk makan minum, pinggan dah ada. Lepas tu ada peti ais. Dan last sekali adalah tandas. Tandas je ni special tau. Sebab bila buka pintu sini, korang akan jumpa korang punya private pool. Bagus juga dia buat macam ni. Tak adalah basah-basah tu terus masuk rumah. Dekat luar ni boleh masak-masak dan bakar-bakar juga. Ada pit barbecue dengan dapur. Kita orang lupa rakam. Lepas tu, owner sediakan banyak juga pilihan basikal. Yang jenis macam ni pun ada. Senanglah bawa anak jalan-jalan pusing kampung. Lepas tu, siap ada joran lagi kalau nak mengail. Ada banyak juga tempat yang sesuai. Nak rehat-rehat, ada buaian. Sarapan tak disediakan tau. Tapi korang boleh order siap-siap. Harga murah, makanan sedap. Dengan pemandangan macam ni pula. Nikmat apalah lagi yang kita dustakan. Overall, kita orang memang puas hati. Homestay ni dari luar sampai ke dalam memang cantik. Owner pun sangat-sangat baik. Nama dia Pumpkin dan Padi dekat Sungai Besar, Selangor. Ini ada alamat dan contact number. Okay, bye.